أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kepada ahli kampung Hujung Baru kita. Dan selamat salam juga kepada kaum ibu dan kaum bapa dan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang senantiasa menuju dan menghadiri kepada majlis supaya kita mendapati keuntungan dan membawa kepada kita mendapati daripada kejayaan dan kelabuan selepas daripada kita mati. Maklumlah, orang panggil dunia ni darul ibrah. Dunia ni adalah tempat yang Allah Ta'ala suruh kita buat mengambilkan iktibar. Hidup pada dunia nak untuk kita buat mengambil iktibar untuk hidup pada kita di hari akhirat. Dunia ada sakit, dunia ada senang, dunia ada susah. Maka akhirat pun semacam tu, ada sakit, ada senang, ada susah. Allah Ta'ala wi kita hidup dunia tu hatta benda tu mari, hatta kesenangan mari kepada kita supaya nak kita kaya kesenangan di hari akhirat. We hidup, we tidur sedap, makan sedap, supaya kita nak boleh makan sedap, tidur sedap pula lepas pada mati. Allah Ta'ala we sakit kepada kita di atas dunia, we kita khabar. Allah kata sakit gigi seputung ni pun habis cekak Allah. Tidak ada ampunnya inak sobar kita kata. Maka bagaimana kesakitan kita di akhirat? So panggil buat mengambil ibrah, mengambil keiktibaran. Bagi orang yang dapat kemenangan kehidupan lah kita kata. Sebalik orang yang bawa kepada Allah Ta'ala tak buka taufik dan Allah Ta'ala tak buka hidayah ni, dia kira kata sin tepat secuk dia bagi dia. Dia fikir nak senang sini ya. Dia fikir nak sedap sini, nak gembira sini, akhirat dia serah ke Allah Ta'ala. Dia bakal serah juga weh. Pareno demo alah mana akhirat ni serah ke Allah Ta'ala. Bunyi berjual lah. Cuba dunia serah hati weh. Kena menega tak ada menega, tak ada kerja pun serah ke Allah Ta'ala. Tak jangan serah. Bak rezeki tak serah weh.
Nunggu kata rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Tapi apa orang serah tu? Dok. Yang bergalau lah, menebah lah, menebel lah. Nah, kalau bak dunia. Cuba bak sehat juga. Serah ke Allah Ta'ala. Kita dah sakit, kita dah megeno, tak ada perubah orang. Serah ke Allah Ta'ala lah. Terus serah. Tak jauh serah habis 10,000 pergi lagi hanya ini. Kenapa? Usaha. Nampak? Di sini apa yang darul asbab. Kita hidup di sini ni tempat sebab mau kita panggil. Buat sebab. Juga Allah Ta'ala buat sebab juga kepada kita untuk mencampaikan akan keredaan dia. Orang ni Allah Ta'ala buat sebab dengan dia tolong ibu bapa. Buat baik dengan ibu bapa. Buat sebab untuk Allah Ta'ala tak dalam syurga bagi dia. Orang ni Tuhan buat sebab dengan mengaji. Orang ni Tuhan buat sebab dengan tolong seekor anjing. Orang ni Tuhan buat sebab segi belah lek mana tu? Segi belah nak masuk syurga. Sebab kita ni kita tak tahu lagi ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya nak redha kepada kita dengan amalan hak mana lagi tak tahu. Nak redha dengan amalan semaya ke, nak redha dengan amalan mengaji ke, nak redha dengan amalan zikir ke. Kita tak tahu lagi ni kita ni. Cuma ke sunat kita berdoa. Sampai tu sunat doa. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal du'aana wa taqabbal salatana wa taqabbal a'malana wa taqabbal sadaqana. Duk minta, ya Allah mu terimalah sedekah aku dak sedekah tu. Wa mu tak terima gak rugi ku. Wi sikit hang dah tak terima pula tu kewe. Nah, ya Allah mutaqabbal, terima oleh kamu akan semaya kami. Bime takut duk bengok bekak duk rokok duk sujud tu tak terima kepada sungguh kita. Wa taqabbal siyamana, terima oleh kamu ya Allah akan puasa kami. Letihlah mai duk perak hak. Nah, khabar-khabar di akhirat ni gaji tak ada. Habis tu sekarang ni harga murah, harga naik. Ada serabut mana? Ada serabutnya harga tak ada. Hoto serabut laku tak apa, asal murah tak apa, wi laku ya. 18 19 motong lah tu. Asal nak dilaku ya. Duk takutnya getah tu biar berenyok-berenyok kita kata. Nah, derija ni buah bukan main, tapi tak ada orang nak beli. Hal ni hal susah sekali. Habis tu murah tak apa. Sebab tu amalan kita pas baca tu halal tu tak ambil mahal pun, tapi dia nak ambil kata. Ada takut Allah Taala tak ambil ni rugi besar lah kita dah. Baik, kita masuk dalam media kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Di mana wei? Aku satu. Hadis ini situ di bawah tu mak. Baik. Katanya hadis ini, hadis mana wei? Hadis belah litah tulah al-kibriya'u ridai. Nah, Nabi kata, tapi hadis kudusi ni Allah Ta'ala kata sendiri. Allah Ta'ala katanya al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Nah, apa makna dulu kita nak kecek? Nak royak katanya Allah Ta'ala katanya pakai ye akun akbriya, bermula takabur. Sifat takabur, sifat megah, sifat sombong. Sifat lebih itu adalah pakai ye hakku, seolah pakai ye aku. Kalau itu siapa dia gidok curi ambil pakai ye aku. Kita gede ambil pakai Allah Ta'ala hodok dia tu. Geletak tadi kita, maka Allah Ta'ala katanya alqaituhu fi jahannam, aku akan capak orang ni masuk di dalam api ni aku. Sah kata pakai Allah Ta'ala lah kita kata. Kita curi pakai sedadu pakai. Kita ada hadis dadu hari, tapi dia ambil pakai sedadu pakai kita mak we. Apa nak jadi we?
Kita tak ada jadi tahan kali dia ambil pakaian tahan dia letak kita. Sampai tu apa ni orang panggil ada setengah ulama yang kata haram kita orang tak ada ilmu gi pakai supaya orang ada ilmu tu haram dah. Apa kita orang tak ada lain kali. Tak reti sekarang habuknya belikan serban nyobuh jubah lah. Jadi mu keliru dia nak kata ketuk apa. Tanya masalah selalulah kita perak gi. Apa weh? Ya orang tak reti ya ambil pakaian. Nah, sampai tu negeri Arab masa dulu ni, orang pakai jubah, orang pakai kasubah, orang pakai ridak, pakai gapo dikit. Orang ni sekadar ya ada ilmu sungguh, dia boleh pakai ya tu. Sebab apa? Sebab orang Arab ada orang Allah yang akan tanya. Mu kita ni jadi pakai ya kebiasaan dah lah ni. Tak kira hok mana Allah, hok mana jahil pakai ya tu jadi serupa lah kita katanya. Napa nak? Habis kata. Kata duk kecek mari bersakut dengan al-kibriya ridai ni. Hadis ni dia nak seru. Orang panggil nak ambil natijah mudah reti. Apa kata? Oh katanya hadis ini. Ni hadis kursi hok kita baca lepas mari tu bermaknanya. Nak ambil makna lah mana? Makna dia gini weh, bahawa ketinggian dan keanggungan, ketinggian, keagungan, kemegahan, kelebihan, semua tu ke hakiki itu yang bahasa hakikat hak semotinya itu ialah dua sifat yang hanya kepunyaan Allah Ta'ala. Hak tu sifat Allah Ta'ala weh. Dia nak takabur tak apa moga ya wak kita. Apa? Yang orang kata aku ni sangat megah, aku ni sangat kaya, innallaha ghaniyyun. Yang orang kata ya kaya, pada kenapa kita kecek macam tu? Aku kaya, masalah ana orang itu. Pok ke tak apa weh. Walaupun kaya sekalipun tak boleh kita lagi kecek kata kita kaya. Semua kita kaya. Kebun getah banyak mana kereta meko banyak mana kereta gudang banyak. Kaya tak? Kaya. Tapi nisbah nak pergi kecek balas tu ya bukan kita. Bukan hakikat kita nak pergi belapa balas tu. Hai mu tahu ke tak? Ku kaya sekali. Ya punah nama kata jadi. Kenapa? Kerana dua sifat ni hak hakiki, hak sengotinya itu ampunnya ituanya Allah. Allah Ta'ala yang nak kecek ya lebih lah, ya kaya lah, ya megah lah, ya kedebel lah. Nah, ya gitu, ya gini. Tak ada gapo bagi dia. Lepas tu kok mana weh? Oh, tiada layak bagi selainnya. Lain pada Allah tak layak nak pakai guna sifat ni. Nak pakai sifat megah, nak pakai sifat kedebel, nak pakai sifat kuat gini. Tak boleh, kenapa? Hak ni hak Allah. Hak ampunnya tuwe ya doe bagi dia. Tu. Kali gitu. Tak layak bagi selainnya orang yang membesarkan dirinya itu. Mulai wa mutadasuna. Jadi bermula orang yang membesarkan dirinya itu. Sebaliknya orang besar diri. Mai berasa diri dia lebih. Ya, besar diri ni banyak cara. Ada besar diri kerana sebab aku turun ni. Hawa kawan ni ku turun ni, kawan ni orang molek. Ku turun ni kawan ni pasal ku turun ni raja. Ya ada juga pasal megah dengan benda tu. Nampak tak? Yang hak besar sekali apa? Megah dengan pangkat dan martabat. Ni nak jadi. Ni nak jadi. Nah, sebab orang kita ni dah tak ada. Ya dua. Yang Allah Ta'ala cerita. Megah ni tu dua. Yang pertama megah dengan sebab pangkat dan martabat. Yang kedua megah dengan sebab harta kekayaan. Fir'aun megah dia kenapa? Sebab martabat dan pangkat. Qarun megah dia dengan sebab apa? Harta kebenaran. Ya orang kita ada dua ni mari ni nak break tu tak ada deman. Nampak tak? Nak tolong break ni payah kan dua ni orang panggil power dia kuat sangat. Dia Allah Ta'ala wi pangkat kita.
We lebih kepada kita yang mula mari berasa sedap, mula mari berasa kena. Nah, mula mari berasa lebih. Nak perenyak benda ni bukan mudah. Habis tu orang tua dulu kata kita orang janguk luar-luar kena pergi itab beruk kata. Hang nak kena itab beruk, we beruk jebeh kata. Dia kata ya beruk ya we jebeh. Kita berasa Allah jangan setara ku beruk lagi jebeh. Nah, we berasa hingo. Tidak, tak ada orang jebeh. Orang kaya, orang jangan pia kena jebeh, kita jebeh dah we. Hai. Misalnya kita tengok reti dah jangan comel, kita jebeh dah. Jebeh dah? Tak jebeh puji dah lo jangan mula ni tukar jadi. Pahnu wak kena we jebeh we. Kena we ke beruk. Beruk ya jebeh semata. Ni tak kira mu jangok ke mu Allah ke mu kedebel ke ya tak kena dia beruk. Habis tu kena we beruk jebeh hati kita orang jangok luar-luar ni. Habis jatuh. Kali itu orang yang membesarkan dirinya itu orang besar diri. Allah rasa diri lebih, rasa diri kena. Orang ni kok mana ni weh? Jawab seolah-olah orang ni ke iya orang hok rasa kata diri lebih ni. Orang ni kok mana weh? Merebut sifat Allah Taala. Oh, orang ni gede berebut homeh Allah Taala, gede curi ambil weh. Hai, pakai ye hok raja. Nah, pakaian ni hak raja. Data-data kita pergi rebut, pergi ambil pakar di kita. Apa nak jadi orang tu? Jawab kata go lah, perahan ciwik lalu dah. Benar hak raja ni khusus bagi raja. Nah, kita nak ambil pakar tu tak boleh. Juga we ingat kata sifat takabur ni tuwe do. Gapo we? Allah tuwe yang milik sifat takabur. Kita lagi gongong mitok di kita ni, ya tak pade dengan kita. Tu. Kalau gitu, orang yang demikian sifatnya. Nah, kalau itu orang yang ambil sifat takabur gi pakar. Sifat sombong lah, sifat sum'ah lah. Gido ambil lapis ni pakai ni gapo ni? Memang orang ni ke sesuai dilemparkan dia ke dalam neraka. Patut dah. Patut dah orang ni kena hidup dalam neraka ni. Cuba tengok mau dunia saya. Patut dah dia mau igat dia. Kenapa? Dia tak ada jadi sedadu, nya ambil pakaian sedadu gi pakai. Patut ya bagi dia masuk go. Patut juga. Orang yang ada sifat sombong, sifat takabur, sifat lapis ni ke, rasa diri lebih, rasa diri kena ni, patut pada bagi dia ni Allah Ta'ala letak dia di mana weh? Jawab di dalam neraka. Oh ni yang mari ngatak khabar weh. Tak itu kan? Yang mari dengan tak khabar. Maka gulawa dia gapa gulawa dia kita kena guna gapa weh? Ialah tawaduk, nak gi ambil sifat tawaduk gi perenyek takabur li dalam ni ya bukan mudah. Nah, apabila nawi tawaduk ni kita kena ingat. Kena ingat kata kena. Kita kena ingat kata kita ni asal kejadian Allah Taala buat kita daripada air mani hok hanya. Di mana lebih kita weh? Walaupun kita janguk, walaupun kita comel, walaupun kita kaya sekalipun, kita ni ke asal daripada air mani hok anyi. Kita ni patut dak bawa sekarang dak bawa gapo? Dak bawa najis hok busuk. Cuba tengok le perut kita. Ada benda busuk belaka ni. Walaupun menjadi raja sekalipun, walaupun jadi nayuk sekalipun, walaupun janguk sekalipun, walaupun orang lain sekalipun, tetapi dalam perut kita ada apa lah ni? Terakhirlah tengok. Wal ada altahi, ya ada tu ya. Tak ada siapa ada emas kuning tu bukan emas dak weh dalam perut kita ni. Nak kita khabar. Yang terakhir kita ni gapo terakhir kita? Terakhir kita bangkai yang busuk. Kita ni bangkai hak busuk. Busuk manusia ni ke lebih daripada 7 ekor binatang mapuh lagi. Ambil lemu 7 ekor letak situ dengan manusia sore tau. Busuk manusia ni lagi no, atau bangkai kita ni kuat sangat. Pas lebih di mana? Pas jangok di mana?
Lepas tu comel di mana? Jawab kata tak ada terpakai apa langsung. Tu yang nak mari kita kena sikit. Dia tak ingat hok ning sia. Dia ingat kepada bakar dia kawan ni, bakar tokku ni. Ya cari capai. Kupamu. Nak kunyit kekuk nama. Cerak dulu nah. Habis kata. Allahu Akbar. Ni sifat benda lapin ni nak uang ni bukan mudah ni. Nah. Rupa kita cuci boleh. Nah, badan kita cuci boleh. Tapi nak cuci benda lapis ni, nak uai sifat megah, sifat takabur duduk dalam ni bukan mudah. Nah, maka maklum takabur dia supaya ada ria dengan rupa. Orang kita ria dengan rupa, hawa ya rupa jangok tu gak wasa kelas pada orang. Hawa Allah Ta'ala wi rupa dia jangan tu gak temu orang hudah dia jebah lagi waktu tu. Nah, yang kedua Allah Ta'ala wi ria dengan gapo setengah orang ria dengan kekayaan. Hawa ya kaya, rasa kena. Yang tiga ria dengan gapo ria dengan ilmu. Yang keempat ria dengan gapo? Ria dengan gapo kita? Dengan pangkat dan martabat. Maka takabur pesmeh ni. Ada takabur dengan rupa parah. Hawa jangok ni gawe. Tak tahu kan? Hawa Allah Ta'ala wiya jangok, hawa Allah Ta'ala wiya comel tu mulai itak ke huda jebel. Deki mana ni? Ya. Yang kedua takabur dengan apa? Takabur dengan ilmu pengetahuan. Hawa Allah Ta'ala wi aling dia tu gak. Nyesang tak ada berada reti. Salah orang tak hormat dia, salah orang tak mengenah dia tu kok jadi rakyat. Tidur tak akan apa? Tidur tak negara selalu jadi dia dalam dia mari. Yang tiga takabur dengan apa? Takabur dengan harta kekayaan. Dia ada harta. Dia nak semeh ya dua tu. Cuma kita takabur kita dengan orang, ria kita dengan Allah Ta'ala. Ya beza dua tu. Takabur kita dengan manusia, ria kita dengan Allah. Nampak ni? Habis kata. Mana dalil? Mana dalil? Mana nas? Kata orang yang berpakai sifat takabur ni, Allah Ta'ala celuk orang ni di dalam neraka ni mana weh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda lagi. Nabi ada kata weh. Ada bersabda lagi. Apa mana lagi? Lagi royak sani royak dah dulu. Nabi biasa royak ada ke al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Ludah tu Nabi kata apa? Nabi kata kan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kabir. Ni hadis lapin ni patut-patut kita ingat kata. Mak ingat apa hadis ramak lah ni mak? Umur berapa dah? 34 dah. Apa hadis mak lah ni mak weh? Ho ingat Majadah wajadah. Tu pun tak tahu rawi bio riwayat tak tahu. Tak rang apa hadis lah ni. Kena baik hati, kena pakai suku kuih omok ku ni ingat ni muhaddis tak apa dah. Ingat serta rawi serta sanad dia. Mari di mana gapo. Nampak nah. Baik. Apa Nabi kata weh? Tengok Nabi kata, la yadkhulul jannata. Yani tidak masuk syurga. Jadi ahli tasawuf apa ni? Tidak masuk syurga bagi kita ahli sunnah bukan tak masuk langsung. Jadi tidak masuk syurga sini yani lama bagi orang ni nak mendapati masuk syurga. Kalau ya orang mukmin, ya ada sifat takabur, mesti satu hari dia kena masuk syurga. Cuma kan nak boleh masuk syurga tu lama pada gus sikit. Kenapa? Kedikuam tu ya banyak. Kena ada soal lah, kena ada periksa lah, kena ada berkira lah, kena ada wear dulu kedi dia tu. Baru lepas pada tu baru boleh masuk syurga. Tapi hadis mari apa Tidak masuk syurga. Yani lama bagi orang ni nak dapat dia masuk syurga.
Orang lain duk serga je sedak lah, cik kenyir lah. Dia baru masuk. Orang kita duk cipuah lah seolah kata. Ya baru mari, muka lama ni. Duk buai benda lapis ni. Tidak masuk surga siapa dia weh? Orang mana yang ada di dalam hatinya. Hati orang itu ada gapo? Seberat timbangan biji sawi. Ada gapo? Sifat takabur. Gapo sifat takabur? Membesarkan diri. Allah banyak sebiji sawi. Pana orang benda lapis ni kena walah nama. Dia ada sebiji sawi. Sampai tu kita kena wajib dok mengaji ilmu tasawuf ni. Kena wajib ilmu tasawuf. Hai nak royak ni kata sebiji sawi pun lambat dah masuk surga. Kalau kita tak belajar langsung, tak mengaji langsung, tu gak wes toko bukit mai dalam hati kita. Nak ya tu sebiji sawi Allah Taala kira kedida. Nak uas biji sawi. Nak uas sifat ni kena gapo? Kena ilmu tasawuf. Kena orang mengaji tasawuf ya nak uas. Tak mengaji tasawuf nak uas tu tak boleh muka tak reti benda. Nampak? Ada royak dah ke amalan zahir ni tak apalah, tapi yang Allah Taala pandai amalan kakak dalil. Semaya mu molek sekalipun, apa saja sedekah mu molek sekalipun, pati dalam hati ada ibu takabur dalam ada kume ni. Kenapa ada kume? Karena kita tak bisa belajar kena kume. Kita nak mengaji bukan mengaji nak pakat, mengaji nak tahu. Sebab wah timung kan? Wah timung lah, wah deriye lah. Kulit kita nak juga. Hana buat nama kulit nak ambil tahu. Isi nak makan. Bukan kata ambil isi saja kulit tahu. Kulit pun kita mengaji. Mengaji apa? Mengaji untuk nak tahu. Supaya ni dia tak mengaji mana kita nak kenal benda tu. Khabar-khabar tua dah jadi Firaun lama. Dia tak khabar. Semaya ada beradu. Puasa tak ada beradu reti, Quran tak ada berhenti baca, tapi kakak dalam Firaun korong nama maduk digeguk lek dalam tu lama rahmat kita panggil. Ni nak mengaji nak. Karena benda lapin yang mudah mari sangat. Nampak tak? Benda lapin yang mudah mari sangat. Tapi tu orang dia tu hawi sehat semua. Yang nak takabur, yang nak mari hawa yang sehat semua. Tak biasa sakit, tak biasa demam, tak biasa. Tu mula kecap sakau, tak biasa pergi hospital. Ambo yang masa kena jaga tu. Ingat tahu na, siapa dia kecap bala tu na. Awak tak biasa pergi hospital. Seolah dia duk minta, ya Allah, kita ku hospital, ya Allah. Dia duk minta tu tu kena ingat malah lagi. Nampak? Apa itu? Sakit betul tua dulu. Sakit ni ke? Itu alamat Allah Taala kasih. Hageno alamat Tuhan kasihnya. Sebab dia sakit membawa kepada kita mengingat ke tua, kenal tua. Cuba kita dak sihat semua weh. Buku duk sihat ni duk jadi deraka ni. Engkau sihat. Tak ada jadi puak pun, tak ada semaya pun sihat, tak ada puasa pun sihat, tak ada mengaji pun sihat. Tu kau sedak lah. Masa kena kawan dak maya pun tak ada apa, kawan sihat. Tengok duk semaya ke saya kecil mana hibi lah. Iya. Yo kira nampak. Walahanya sampai tu ada orang jatuh seorang royak ke Rasulullah, ya Rasulullah, amu rasa kenal weh kepada orang betina tu. Mana orang betina tu? Nah, Nabi tanya dia, mungkin soal yang kita tanya ibu bapa dia. Kata budak betina hok comel, hok jangok, hok nampak comel tu, dia biasa sakit ke dak? Dia biasa uzur ke dak? Dia biasa demam ke dak? Orang ni kita tanya mak dia, "Hei, mak, tu ni adik ni biasa sakit." "Oh, tak biasa sakit, tak biasa demam, tak biasa tak arak, sehat semua, galak semata." Seolah itu. Mari goyak ke Rasulullah. Rasulullah, goyak pun ramai. Tak biasa demam weh. Nabi kata Musa ambil. Orang tak biasa demam, tak biasa sakit. Kenapa? Yang ni tak biasa susah ni. Dah susah mari sekali pakai siap lah tu. Bakal nak tak pergi tak nak. Apa dah? Dia tak biasa susah. Orang tak biasa sakit. Dia tak beringat. Ni fak kita fak darah tinggi ni dia mengingat nak makan dia kira. Dia mau akid daging pun kalau we makan sikit-sikit ya kawan we. Ya ada beringat. Cuba kita tak ada kecil mani. Nah, tengok fak amal pak, fak amal perut ni.
Fak jadi amal pak fak. Kenapa fak ni amal pak amal pak? Ia tak biasa pergi hospital, tak biasa cek. Ia tak biasa pergi cek darah. Tak itu kan? Kalau tak kena tak pergi cek, dia cek tahu. Iya, cari kira ya. Tahu tu mudah baik tu. Kena pergi atik. Luar tu bagi hospital. Mari ada apa ni? Ayah ni. Mari nak cek sikit weh. Kawai darah setara mana. Apa kena apa. Kenapa? Supaya kita tahu mudah kita beringat. Mudah kita berubah. Pak kita tak saya tahu langsung. Tak mau tahu kata darah banyak mana, darah tinggi setara mana, darah kena setara mana. Tahu. Hok tu duk makan kesih habang-habang makjan. Tu kau Haulah. Dah teriak sore. Kenapa? Tu yang we masa. Hang sepening. Mari duk mengaji ni ke. Mari duk cek. Nak cek tengok. Oh, aku dah lah hok ni. Aku dah takabur. Aku dah semua. Kenapa? Mudah ambil hubak mai beki. Hodok takutnya gi mati dalam keadaan takabur duk ceregup. Abang-abang senggai lalu dah. Tu dah. Habis. Kali itu apa nak katanya? Tidak masuk syurga. Tak masuk, yani maksud sini tak masuk sini, yani lama masuk. Oleh kerana apa lama masuk? Dia kena azab dulu lah dia ni. Nah, dia kena azab dulu. Dia bukan Allah Taala azab di atas orang mukmin tu dak. Duk buai cemah hok ada pada orang mukmin. Gapo? Duk buai takabur. Nak bakar takabur tu habis dulu. Sebab amal doi ada kan? Nah, ring sika kita ya lekat karat. Kenapa tak? Ring sika kita, di ring sika ya ada karat. Lepas tu dia mau royak, nak wek karat ada bayar. Mu tak lepi. Mu ambil karat, mu ambil ring tu kita lepi. Nak tanya, kita ambil ring kita lepi kita nak bakar ring ke? Nak bakar ring ke dah? Dak, kita tak ada nak bakar ring. Lepas tu kita dah nak bakar karat hok dah lekat di ring tu. Tapi tak ada orang muka karat gelekat di ring. Nak wek karat saja tu baik tak boleh. Sampai tu kena lepas sekali dengan ring. Juga ya takabur ya tak kita. Nopo sekali dengan kita. Bukan nak bakar kita, nak bakar takabur duk pada kita tu. Tapi sakit pak tuai lah. Nah, Allahu Akbar. Ni pas dunia sekarang ni, dunia takabur ni mengebok. Dah itu kan? Lo ni dunia takabur ni mengebok. Tak boleh mengebok kan? No. Jamai dulu lah. Kita klik masa dulu sikit. Masa dulu deh. Lek apa kita ada apa? Ada sekolah datuk nebe. Ada sekolah datuk meneh. Ada 2 orang tu. Ya. Dulu. Obotor dah masa dulu. 4-50 tahun. Obotor dah. Obotor tak ada. Ceroboh dah. Ceroboh tak ada. Nayuk dah. Nayuk tak ada. Semua dah. Tak ada. Tak ada. Learning weh lek apa kita penuh dengan warning ya. Tu nebe. Budak tu nebe aja apa orang dah. Tok meneh. Budak tok meneh seko apa orang. Lepas tu budak megah ngau tu. Kau budak tok meneh. Tu siap. Jadi, dia nak mari. Ia habu heret kepada jadi takabur ni ya banyak. Jadi kan? Apa lagi? Ceroboh. Ceroboh ya cara dia. Kawan ceroboh. Iya. Yang lagi. Kawan oso. No ya kata banyaklah. Kenapa? Tamneng pangkat martabak kau banyak. Dulu jadi mekna gitu. Halah ni osomo iya. Hanya nak iho gila. Mun tak kenal ni osomo na. Wana osomo na. Ya nak magi. Kenapa? Ni yang magi tepek. Ya tepek. Tepek dengan aku. Tepek dengan jiho. Sini tu kewe siap. Nah, tengok tok meneh jamai dulu. Ya tok rokok mana tahara. Tok ya tak tabahu. Ya ni apa sepok singong goh naik. Allahu Akbar. Ni kena uai mana ni? Nak uai mana ni? Tapi tu orang mana yang Allah Taala wi pangkat kau menang. Wi pangkat kau menang. Orang ni lah dapat kejayaan. Apa itu pangkat yang boleh kita satu ujian tu.
Jangan berasa kata roh, jangan berasa kata nikmat. Allah Taala wi kita orang alim. Jangan ada nah satu ujian ni. Wi ilmu kita, wi alim kita, wi kaya kita, wi martabat, wi pangkat kepada kita. Ini adalah satu ujian. Nak uji tengok mun jadi baik mana. Kita jangan terlupa dah. Kita kena ingat kata ni kita ni beruk. Nak besar sikit, pun ada tamneng. Pun ada tamneng. Nah, pun ada sifat aling, orang aling ke apa. Kena ingat, kata aling yang ada pada kita tu raja, kita ni berut. Kita ni beruk. Hai? Apa lagi? Bogi lagi. Ha. Nayuk boh kata. Nayuk si pangkat nayuk yang ada pada kita tu ke, itu raja. Tuai hak jadi nayuk, beruk. Oh, mau tengok nak kasar tu. Hana royak lah ni. Royak wi. Alah hana wi. Ha, ingat molek. Alah hana. Ada seorang raja. Seorang raja nama royak sok moda kisah nak pergi gambar. Nah, ada seorang raja, dia pergi beruk. Raja dia pergi beruk. Maka setiap kali raja nak tubik jalan dia ambil beruk, dia tak tahu dia. Molek beruk molek. Dia tak tahu dia. Jalan congok-congok. Kawan askar ni nampak raja mari dah. Tabik dia ada gitu. Baru dia dik. Ciberuk di atas belakang duk pehek kata no. Oh, bukan tamada juga aku ni weh. Beruk ada tepi ni. Dia bahasa tu dia bukan tamada. Kenapa? Orang pakai tabik berlaku. Lepas raja tu baik jalan pula. Askar nampak raja pakah pakai tabik dia dik. Beruk dia congkong tak tahu. Oh, beruk kata jadi aku ni. Orang takut di aku. Aku ni tak ada beruk apa. Beruk ni. Duk tu ke pagi. Beruk terap jalan sore. Nah. Kau gini raja tak apalah. Beruk terap tu baik. Dia beruk tu baik jalan sore ni. Tak ada pihak hitam. Ada pihak jeling lah. Sekata nak bangun berdiri, jeling pun kedap. Nampak? Cik beruk ni mikir. Beruk ni kata geno orang. Beruk kecek ni cerita ke hadis nah. Nak royak ni bukan ruku iman ni dah. Tak mau percaya apa tak ada apa. Nak royak we mikir. Ya laleh lah ni kecek sikit hadis menah mana. Oh susah. Royak apa tak leh. Ayolah ni royak cerita apa tak leh. Yo kira habis. Beruk tanya, hei, kau mana mu tak berdiri? Tak ada ku bagi raja mu berdiri. Tak ada ku bagi raja mu tabik. Geno mu tak ada. Hei, askar tena. Dah, mu jangan main mabuk beruk ya tu. Mu mabuk ni. Hei no, bukan aku duk tabik ke mu. Aku duk tabik raja hodok sekali dengan mu. Mu khabar dak atau aku duk tabik kepada raja, bukan duk tabik ke mu. Kita pun sepuluh tengok kalau kita ada tamneng. Orang kena kita. Lebih mudah reti sikit. Kau raja duk dengan kita. Hai, kalau kita ada tarik ikut jalan, pegang belakang. Ya, Allah, nayo kana. Oh, tak duduk lah tu. Wokok tu nak cuh we. Tak okop itu tercuh. Ha. Raja gi berat tak ada. Pia lagi dah. Pia kecek baik. Pia tegar baik. Pia tanya khabar tu. Demi sore. Telah demi kau ada tamneng. Oh, penuh hospital. Masa kita ada tamneng, kita ada tu lebih, tu ada tu mulai, tu ada nayuk ni. Nyogi demi. Ah, demi masa terlagi hospital. Penuh lah hospital tu. Kiwa mau mata belalak. Oh, orang penama ni. Oh, tu nayuk tu. Kalau tak lama ya habis nayuk dia ada hospital. Dia kalau tekak tengok ada. Dia gitu. Nak dah. Hana oya. Nak awi kita geti kata kita jangan mabuk sangat hodok kita tu. Nabara tu hewis betai, we pakas betai. Tak lama dia cabut tu baik pakai habis licing lah kita. Ha, orang lain pun seperti juga. Tak apa pun seperti itu. Dia dah tabik kita. Bukan dia tabik kita. Dia tabik ilmu yang ada pada kita. Dia panggil kita pergi makan nasi situ, pergi letak kita tempat tinggi mari kita. Bukan dia melia sebab ambo dekat. Dia mau panggil pergi makan situ gini. Bukan dia melia ke ambo. Dia mau melia kepada ilmu yang Allah Taala wi kepada ambo sikit. Cuba tu hewi hak ni jadi orang gila. Dia nak pergi kira tu.
Tiba ilmu amu tak ada tu cabut tu baik. Jadi orang gila dia punah akal. Duk berjalan tu. Nas fort demo sini hujung baru ni pakai mak dia. Kolai boy. Ngah dulu duk jamu nasi dia. Ngah dulu ni nak berjalan pun tak boleh gadah kaki-kaki. Nak jabak saleh tak tahulah cocok betul-betul mata. Terang akal le amu tak ada. Terang amu tak ada pun amu. Mai dak dapat mau pergi kono ke serabuk mu ni we. Noyak kata, tu ya kita nak we kena hakiki, we kena hak ngoti napa ratna. Tu nak we nampak gitu. Habis kata so, tu nak we tergambar sikit sebanyak nah, we tergambar benda hak dah jadi berlaku di kita ni lah. Habis kata so. Baik. Sudah pada tu. Nah, sudah pada tu apa kata we? Sudah pada tu. Nah, katanya kali gitu. Tu mari dah. Yang apa? Tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya seberat timbangan biji sawi sifat takabbur. Ya ingat, sifat takabbur hak dalam hati panggil takabbur. Apabila takabbur ada dalam hati, ialah mari tu baik luar. Gapo? Kibir. Ya nak ada kibir. Nama dia. Sifat takabbur ya dalam hati. Bo takabbur gi dalam hati pep hak luar ya tu baik gapo? Kibir. Gapo kibir? Jalan menengok. Tiap jalan dia nak menengok, lah nak bergadah, lah nak jadi kerah tekak. Ada apa? Kena kibir. Kenapa ya kibir? Kerana takabbur duk dalam. Kena ibu takabbur duk dalam kibir ya tu baik. Nak susu tak boleh ya jadi. Nak tak boleh ni. Dia nak alih. Tu nah. Habis kata. Riwayat Muslim. Jadi hadis yang kita baca ni gapo? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kabir ni. Ini adalah riwayat oleh Imam Muslimun. Baik. Kalau gitu, musannaf kata-kata ni we. Dia katanya bagi mengelakkan diri daripada sifat takabbur, untuk nak mengelak dia, nak lari tu baik. Nah, ni musuh kita ajar. Cara kita nak lari itu baik. Nak kenyok sikit, nak menusuk sikit, tapi sifat takabbur ni mari jeling cari kita ni. Balah mana weh? Hendaklah ajar. Nak ajar kita gapo? Cara untuk nak mengelak, nak lepas pada sifat takabbur mari jeling kita, mari ambil dok dengan kita. Yang pertama ialah mengingatkan. Kita kena duduklah ingat. Kenalah ingat. Ingat apa bahawa segala kelebihan. Kita ingat. Kelebihan yang Allah Ta'ala widiku. Aku jadi tok meneh. Aku jadi tok nebeh. Aku jadi orang lain. Misalnya, aku jadi tok guru. Aku jadi ustaz. Aku jadi babo. Oh gila nah. Ikut. Nah, itu ada. Dan nikmat. Kekayaan lah, kejanguk ke, keelok ke, kemegahan yang Allah Ta'ala wik kita ni ke. Ingat weh, yang apa tu? Jadi milik kinyo, nikmat hak kita milik lah ni. Kita kena ingat kata nikmat hak ada pada kita. Ngah kaya lah, ngah janguk lah, ngah comel lah, ngah sehat lah. Boh gila. Semua tu ke. Oh, seperti tak jawab lagi. Gapo tu nikmat tu weh? Seperti harta. Oh, Allah Ta'ala weh kita jadi gulung orang kayu. Nya kaya lah. Gi menikah dengan belah tina tok tua mati. Tok tua ni kaya. Nya jadi kaya begitu. Ya jadi kira. Luar keman nu. Nah, lagi pulaknya pangkat. Marilah. Boleh pangkat. Ada tamneng. Nah, ada tamneng. Apa dah? Tu pangkat. Lagi pulaknya tamneng. Lagi pula ilmu. Yang mengaji siapa jadi orang boleh jadi orang lain. Siapa boleh jadi tok guru. Siapa boleh jadi tok bapa. Boh gila katanya. Dan sebagainya. Kiahlah. Boleh jadi keru, boleh jadi bomo, boleh jadi apa. Boh gila. Semua tu ke? Oh jawab. Semuanya. We ingat kata harta, pangkat, ilmu. Semua ni ke? Adalah dari kurnia Allah. Oh, itu pemberian Allah Ta'ala saja. Orang yang Allah Ta'ala kanak nak beri. Bukan kata dengan kepandaian kita, bukan pandai dengan kelebihan kita, tak weh. Gapo tu weh? Itu adalah pemberian Allah.
Lagi pula dan nikmatnya, nikmat pada Allah. Itu apabila kita dapat dua ni, kok mana kerja kita? Yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Kita kena syukur, bukan kita megah. Hawa Allah Ta'ala harta kekayaan kita, kerja kita apa? Kerja kita syukur, guna kekayaan kita jadi munafaat untuk agama. Bukan kita boleh kekayaan kita untuk munafaat diri itu, bukan. Kita boleh jadi Musa, kita boleh jadi Tok Meneh, kita boleh jadi Tok Nabi. Tu pangkat yang Allah Ta'ala kita. Maka kita jadi dah guna jadi munafaat untuk agama. Kunalah jadi Tok Nabi, kena jadi munafaat agama. Bukan munafaat untuk diri. Ni untuk diri. Nampak tak? Boya boleh jadi enggak untuk dia, tak ada doyan tapi buat misa kata. Boya boleh jadi untuk diri, nyo perak orang, nyo gaji, ada setengah tempat ni dalam mana weh. Nyecil ke, jual kebun mudiku. Hawa jadi orang lebih ke. Dia tekan lah apa, mu jual kebun mudiku. Mu nak jual lah no. Misal kebun ni atas, kita di mana atas. Ni atas kena beli 200 yo. Siaplah. Hanu hari no ya lebih. Kenapa? Ya pakai kutuk, pakai apa? Pakai untuk nak ambil manfaat dia. Bukan nak ambil manfaat. Kenapa dia terlupa kata apa ni, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dia ni itu pada Allah. Dia Tuhan wi, kita kerja apa weh? Kerja syukur. Kena syukur. Bukan habis dia kata lagi tak, dia kata kan? Dia kata yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Bukan wi kita megah dengan dia. Apa kita sekarang mabuk? Dia boleh pas. Sepuluh kita lah ni. Orang ni tengok lebal kereta, balik kereta, buku gapo le? Buku duk ralik dengan telefon. Apa dak? Duk ralik. Lah ni banyak ke duk kereta nak. Hanu kan? Wak kereta le main telefon le lah ni. Pramat ke? Tengok marah tengok dalam berita Nah, ada orang cok kereta di mana dah ingat cok kereta, pasti dia besi nak buat rumah mana tak tahu besar dia. Pasti dia cok kereta nak U-turn ni. Yo nuak kereta duk main telefon ke. Weh, itu apa besi tu tak. Kenapa dia tak nampak tu? Ini mungkin dia nampak kan dia dah tengok honing. Apa? Dia tengok stay. Dia tak nampak besi letup besi tu. Kenapa? Kerana galik. Sebab tu galik dengan pangkat, galik dengan pertabak, galik dengan tamneh hotel kita. Hingga tak ada nak buat amal ni. Kita orang ada tamneh, tak ada nak semaya, tak ada nak berzikir. Kenapa? Ada sibuk dengan benda tu. Pahok nu dah berada tiga kenyok dengan tu kep sorak, kep peracung, kep kita tengok ngan, kep hatta kerongkan mari. Mana nak semaya deh, tak ada dah. Mana masa main masjid takut orang berdiri lah, tak nak semaya dah. Jemaah pun tak tahu baik dah. Hang ada takut ni. Allah, tak mahu berdiri kulit belakang ya. Kenapa? Dah ditipu. Walah matilah sejak tu duk cari ekor tu, duk nak tu. Tak mau. Tu dah. Satu. Yang pertama. Yang kedua, untuk kita nak beramal, untuk kita nak pelakkan akan sifat takabur mari cari kita ni. Apa yang kedua? Yang kedua, jangan menolak kebenaran. Hagana we, kerana sesuatu yang benar itu dari Allah. Gapo jangan menolak kebenaran. Hei, kita ni walaupun kita lebih, walaupun orang takabur ni orang pasal mana mak, orang yang tolak kebenaran, ya nak sedap lah ya, nafsu yang nak lah ni kira tu, ya kira benar-benar apa? Aja, ya tak kira benar ni nak benar ke, benar ni nak gapo, asal aku lebih. Tak kira lah. Kenapa? Dia puja hawa nafsu dia. Hawa kita jadi tok meneh, dia main godek anak kita. Tu terlupa lah. Setiap manusia cun dia terlupa lah. Dapat diri ke manusia tak ke, dia tak apa je. Kenapa? Dia perasa kata hak dia. Satu. Lagi pula yang tiga. Bagi nak buat sifat takabur tu baik. Apa yang tiga? Jangan melekeh, merendahkan orang lain kerana sesuatu. Ya kadang-kadang kita mari berasa elekeh. Hawa dia mau sesak. Dia ke? Hawa dia mau sesak. Ibu tengok orang kita. Dia ada tamneng, dia ada pangkat, dia ada martabat. Dia nak mula tengok orang tamada, tengok lain apa sejebeh.
Nah, napa jadi tawa? Nah, lagi pulanya, sikit lagi. Lagi pulanya kekurangan yang ada padanya, kerana yang sebenar-benar mulia ialah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala mulia sekali. Bukan Allah Ta'ala mulia orang ada pangkat. Bukan Allah Ta'ala mulia orang yang ada beberapa kebijaksanaan. Tapi Allah Ta'ala mulia yang orang yang ada sifat takwa dalam. Bukan Allah Ta'ala mulia kalau kita jadi tok nebel, tok mana, nayuk, apa-apa, cara apa pada dak. Allah Ta'ala nak kepada ketakwaan. Mu jadi orang lain sekalipun dia takwa mu tak ada, engkau tak ada mulia. Walaupun manusia ramai mulia kepada kamu sekalipun. Manusia ramai bakat mulia kita, tapi Allah Ta'ala dak. Allah Ta'ala tak ada mulia, habis jatuh. Itu nak ayat katanya cara yang kita nak ugut, nak cabut, nak buat tu sifat sifat takabur yang ada pada diri kita. Cukup di situ son, habis situ katanya, habis kata kalau gitu oleh kerana takabur. Napa nak sekadar tu dulu bagi kita. Oleh kerana takabur itu sifat hati yang tercela, maka lawannya iaitu sifat tawadhu, tunduk hati, merendah diri terhadap kebesaran Allah adalah sifat hati yang terpuji. Nabi SAW ada bersabda, wa man tawadha'a ahadin lillah illa rafa'ahu Allahu. Kada dulu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Astaghfirullahal azim. Silakan Mak. Ada jalan sikit ya, ada atas kia tu สอบถามหน่อยครับบาบเงินเข้าบัญชีไม่รู้มาจากไหนเช็คแล้วยังไม่มีใครโอนมาเราควรทำไงกับเงินนี้dah dia kata ada orang dia masuk oleh banci dia. Lepas tu cek mari, tapi lo ni ya mudah cek ya, tahu di mana gapo ke golek. Golek. Tapi apabila mari dah sama kita maklumlah, kita ingat katanya kita pun tak ada buat kerja pesen ni. Kalau kita kerja pesen ni tak apa sebab amor ni, tak apa kita letak banci. Apa dah sebab amor ke letak banci gapo gini ke, dia mau tak tahu piara, dia mau silak ikut dia lah kita pun. Kena buat no. Tetapi kita ni pesen tak ada pesen. Tak ada main pesen ni. Terkadangnya mari kabar-kabar gerai mari 10,000 misalnya. Misal berah mari 10,000. Dah tanya, kita tak ada apa ni, tak ada pesen gapo. Lepas kita tengok pihak orang Thailand ni ada nama. Cek mari dah tak tahu mana gapo. Misal cek dah tak tahu mari di mana gapo kata duit ni weh. Apa ke mana? Jawab katanya, boleh kita buat mengambil ti guna, tak ada apa, kita ambil guna. Sertanya kita niat nak bayar kalau dia minta. Kita niat ambil guna dulu sebab nak tahu rugi pia ni kita. Baik, kita ambil duit boleh guna. Serta lah hati kita azal. Kalau tuan masuk minta semula aku nak bayar. Gitu. Kalau berasa takut sebab apa nak sedekah lalu tak boleh. Kita nak sedekah selalu tak boleh. Kenapa? Kan duit demo kok mana tahu. Yang noi dia kena tengok masa tu. Kalau 10,000 kena tengok sebulan. Ambil duit taruh duduk dengan kita lu sebulan. Kera dulu, orang panggil ok dulu. Tengok ada kedak mari. Bukan kata bah 10,000 harus sial aku. Lagi sedekah lalu tak boleh. Kalau lek nu yo balah mana apa tak tahu tu. Apa dah? Kita kena kerak dulu, kera dulu Rong. So dia baca Allahumma hdina. Waktu balik ini sunat amin. Waktu sunat aku dah membuat amin dah amin aminnya. Amin derah dengan amin koho. Amin ni penting, amin bi derah kau sikit Allah malah. Apa dah? Kena amin we sunat amin tu jadi gerah gak sikit. Kita tu iman ni kacau berdoa Allah maafin amin kelibala dunia wara amin we napa kata nak ni apa tu iman Allah nak berdoa ke kita cakap Allah maafin amin. Jadi dok mikir saya formu dok nak kedak apa dah jawab kata amin derah ke amin kau
Masa kita baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, kita di belakang amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait. Nak kata amin dia ada. Jawab katanya amin dia kan gapo weh? Orang panggil segenah-genah suara, bukan kata amin. Orang panggil apa? Sekadar dengarkan akan selingo kita. Sekadar kita dengar kita. Apa dia? Belah mana? Amin. Kau dah tu ya. Gua kata amin. Allahumma hdina fi man amin. Allah orang bagi. Ambil kita, sekadar kita dan orang tepi kita. Kita dan orang tepi kita. Alah mana? Amin. Apa dia? Maksud masuk lagi gerah dah lah. Sebab kita dengan orang tepi kita, okey. Siapa kau orang belakang tu bukan. Orang dah sakti kau dengar amin kita ni tak dah dari ni. Apa nak? Sekadar kita dan orang tepi kita. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Dengar apa tepi ya? Tu apa tu? Nak sekadar tu. Maka makruh kita amin kau. Amin. Amin. Ya Allah malah hanya nampak. Apa nak? Ya kena ada orang panggil gapo orang sifat bantu membantu, sifat tolong menolong. Ya dalam amalan sampai puasa kita mari jemaah. Walah maya sore pun dia menggunakan munajat kepada Allah. Labarlah. Kenapa? Sebab kita telah makan sore dengan makan ramal lalu kan. Makan sore dengan makan ramal lalu kan. Jawab kata ramal, oh makan ramal jadi lalu molek. Kenapa? Ya ada kekuatan, ya ada power yang kita tak nampak. Juga dia kita mari jemaah maya sore ya rupa lain. Jadi kita mari jemaah rasa ebek lain. Apa tak? Kita mari jemaah yang mari bahasa kemah, mari bahasa padai tu hawi omok ku ni padai we ka. Berai mari bahasa dah juga. Bo kita sudah mari jemaah 4 kelik mari pe. Oh wasa alhamdulillah padai tu hawi omok ku wasa tak rugi dah hari ni. Kenapa? Wasa penuh, wasa ketak molek. Tapi kalau kita mari sore dah, Allah, wasa tak cukup seko ni. Asa bos salah. Jadi ku hidup mari tahun ni ya kita wi umur diku. Wi dengan oksigen, wi dengan boleh kelik, wi dengan rezeki boleh duk makan. Alah tahun ni ya ku ni we. Nah, apa itu jangan buat sebagaimana orang buza. Orang buza ni buat besar ya buat besar orang buza. Buat ya besar besar. Hok do buat ibadat apa ke? Toca tu. Kalau toca 4 ekor pakai 4 ekor tu. 4 ekor tu pun bangun dak tak tahu. Oh tengok ya wak dia. Dia kan. Dia tengok pergi kabur apa ekor dia dalam. Besar. Masjid ya. Dia kan. Kita pun sebenarnya lo ni hendak takut gapo kerja masjid ni sekadar ada terime tak kotek terbilah. Ada warning ya, ada cawak ya orang panggil. Nak tanya, fak sielek kabur ya gi ibadah dah dalam ya gi semua tokoh dalam payah. Ya gi cepak wan makak buca. Ya kita pun takut sebab tu. Kita takut kita mari sejalan ni. Raya dengan hari Jumaat. Habis raya habis Jumaat pakai bye-bye weh. Kalau bye-bye kada dah weh. Pas kerja. Atuk email tok kotek tok bila dah. Ingat cak awak anggo tadi ni. Nampak tak? Apa itu? Tak boleh. Kena beza. Orang sia yang buat besar tapi dia tak buat kerja. Ya kita ni buat besar dah kena buat kerja. Kena pakat mari. Masjid bukan kerja tok email tok bila. Kerja hok fak kita belakang. Nak lapor mari sini. Apa itu piye bek dia sampai dia guna hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Ya. Dia kata hayya 'ala salah lu patut al-falah dah ke. Oh hayya 'ala salah. Barulah hayya 'ala falah. Kenapa? Salah mana semaya, falah mana berjaya. Mu semaya dulu baru berjaya. Mu semaya, mu berjaya. Mu semaya, mu berjaya. Tengok. Siapa yang tak kata al-falah dulu? Kalau al-falah pada asal misal hayya 'alal falah, hayya lah apa? Jaya weh, patut pergi semaya. Baru dah lo ni weh kita baru dah waktu lah ni. Tak apa dia kawan dia berjaya kawan nak buat amal. Nanti berjaya dulu. Buat amal dulu baru berjaya turut belakang.
Nampak tak? Kita lah ni. Oh tak apa dah, aku boleh keru ni, kuliah semak di keru, boleh baca di keru, aku nak suruh. Ya kena buat dulu baru keru tu mari. Kita ni baru nak jadi dulu. Kita kena buat syarat dengan Allah Taala lah ni. Nampak? Kena buat undang dengan Tuhan. Kalau ku jadi gitu, aku nak tu. Kalau ini aku nak ni. Tak, mu kena buat dulu baru hok nu ya mari. Semayalah dulu baru kejaya mari. Kalau ni buat apa kita tak berjaya, klepesak lek semaya kita. Ha mudah sekali. Geno ku kurang sehat, geno rezeki ku kurang. Apa tak? Geno rezeki ku kurang, geno badan ku tak nak sehat mana, geno kerja ku tak najah. Tepat beki ke? Beki lek semaya. So beki kau lain. Kita sampai ke lain. Sebab apa? Sebab doa ada ke? Kita dah semaya ke? Doa dah semaya ke apa Allah maghfirli. Apa? Allah maghfirli warhamni wajburni warzuqni. Tengok. Les semaya bagi rezeki. Gino ku semaya tak ada boleh rezeki. Ha, tengok semaya molek ke tak molek. Wa afini, semaya ni sihat badan, afiah kan, tak nyakit tak gapo. Pak kena semaya dak beradu nyakit ke demam ke batuk ke apa. Ha klep pesak le semaya. Tepat kita kena pesak, bukan pesak kok lah, pesak le semaya. Lah ni kita pergi beki kok lah, beki kedah. Beki kedah dak beradu tiga pelito lilang-lilang itu weh. Kebun cekang situ. Kita pergi beli barang tu sini, kita tak lembu kipas angin gapo sini. Tuai malah maya baik. Lah kita dah pada mata orang kape. Oh tu orang kape, ya orang suku sakat kita dua. Orang kape buka kedai dak apa dak maya orang masuk penuh. Hei, ya orang anak tu tak se. Kita tak amuk weh. Tak wasa ke. Jadi buat ambil foto buat ukur dengan kita. Lah ni kita dah ambil orang sia buat ukur dengan kita lah ni. Tak itu kan? Dia orang ambil orang luar buat ukur dengan kita. Dia mau tu ada maya dak ada apa. Dia orang pasal mana? Nampak tak? Ha, gitu. Lihat lagi. Fak tak baca kunut, fak malah. Ha, baik. Nah, dia mau tanya kata, kok mana tak baca kunut ni? Ha, baik. Yang mazhab pula. Mazhab kita Imam Syafi'i sunat kunut subuh. Subuh tu sunat kita baca kunut. Karena ada hadis pada Anas bin Malik. Anas bin Malik katanya, aku tak pernah tengok Rasulullah tinggalkan akal kunut pada semaya subuh. Dapat ada? Sebab kunut adalah ada kunut nazilah. Ada masa Nabi kita baca kunut nazilah. Tapi kunut subuh ni, Sayyidina Anas katanya, aku tak pernah tengokkan akal Rasulullah tinggalkan akal kunut subuh. Itu hadis yang mazhab Imam Syafi'i kita buat ambil berdalil di atas kita berkunut. Boleh jadi ada hadis lain Nabi kita tak baca kunut. Atau jadi mau pergi soal cek perawat tengok hadis kunut, hadis tak nak martabat sahih. Maka mazhab Imam Hanbali Maliki fu'ani ya tak berkunut. Apa itu kalau kita pergi semaya di Mekah, dia baca kunut tak? Ada. Pada waktu engkau dulu nak turun engkau ngata. Ha, turun engkau ya. Ya tak ada weh. Rukun Islam ni ada Quran, hadis, ijma' ulama qiyas. Ya tak ada ijma' hadis, Quran, ijma' ulama Mekah. Ya tak ada tu. Ha turun tu. Mata turun Mekah tu lah, Mekah maya 20 maya 8. Tak mau turun pula tu. Kalau orang lain nak ya tu ya cak aku cak ni kok ya aku nak turun. Maka ingat bab kunut ni ya bersakut dengan mazhab. Tapi tu kalau kita pergi kepada Mekah, ya Mekah ni mazhab apa? Mazhab Maliki tu ya banyak. Buat ni ya tak ada apa. Cuma ke ya murai. Tengok ya murai kita. Murai lah. Ya buka peluang kita boleh baca kunut. Ya bukan kata sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dah. Ya wi peluang dah. Ya wi peluang kita maya Mekah ke? Nah, biaya sujud sami Allah apa Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Ya berhenti lama. Tak ada kan? Ya berhenti lama tu apa tu? Murai bagi mazhab Imam Syafi'i takut nak wida baca kunut. Lah. Okey, sikit boleh sekadar mana kata kita. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawalla wa barik. Patu Allah, ada apa? Ambil sekadar kemampuan kita boleh. Kita. Ya murai lagi.
Sampai tu ginilah kecap mudah-mudah ketinya. Kalau kita semaya dengan tu email hok tak baca kunut, kita pun sedek kunut. Mudah ke panggil kau merang taliu-liu tata. Malah nak balas dengan orang. Gitu pak dia tak sapu muka, sudah sapu mai ha. Apa tak? Kau sunat ke kita mengajar dia kan sunat sapu muka. Pada kaca nak balas nama. Nenggi kaca pak orang asal dia mau pak tu muka. Di sini ni tak sapu muka asal tu. Kita pun kacau. Wah, yang sapu ni dah mau apa? Cik balas. Nampak? Tu sudah sapu tu kok iya sangat panas sangat mungkin nak kena dia. Ni nak tua nak kena kena panas dia. Turut dia. Ha, fo tak sapu muka pi mai-mai mah ku sapu katik dalam muka mu. Bau tak balah. Ni kerakan. Nampak? Mai-mai mah kita tahu dah kata apa kari ni mai sapu muka. Wak tak sapu. Patai menapa tawai dah. Nak tiru, nak menipu tak pandai pun ni. Tipu-tipu pun tengok pergi markah. Ni apa tengok ni. Nama mak. Dia mak. Mak ni dah hujung bagus pakai ni. Pergi markah. Tak cuda awak gak dia kata kami mana. Ya panah hidup, ya kena panah hidup. Apa tak? Apa ngapa kita ni? Supa ni apa dak jaga? Ni dok sini pakai kasarai. Tak pergi markah. Bertukar ni kalau tukar ngamel lah dah ni. Ni kalau ada ni pergi markah pun baju pakai deh. Gerehe kalau ada gaha. Kita dak kata orang belalai nu lah dia. Ha, ya kena pandai juga. Apa tak? Allah meninggal straight langsung. Nah, maka sakut dengan kunut ni mazhab dia. Tu sudah balas gapo lah. Jangan mau saya baca kita tu sudah baca. Pak kalau kita bahasa saya sudah dia mau sana kita sujud sahwi cara kita senang. Kenapa? Karena diri baca kunut masalah gapo? Masalah sunat apa? Masuk pun sunat apa dah dia. Apa dah? Saya ke kunut sangat dia mau salah pak. Kita sudah lagi. Kita sujud sahwi 2 rakaat saja kunut sujud sahwi karena Allah Taala. Sudah. Pahala supaya kita baca kunut tu juga. Apa nak? Habis lagi. Ya. Maya sunat baca lah hati. Jawab katanya kalau Fatihah kena baca dengan mulut. Surah nak baca lah hati pun tak apa. Wajib ke? Wajib kena berlapak ke panggil rukun ke apa nama dia? Rukun tauli. Rukun hok pesai kata. Ha, dah itu. Ialah hati. Dah itu. Nama tak? Dah tak boleh. Baca surah dalam hati tak apa, tapi Fatihah tak mad dalam hati sebab apa ya rukun walaupun maya sunat sekalipun. Diri semaya tu sunat, diri baca tu wajib. Apa dah? Semaya tu sunat-sunat lagi ya. Tapi perbuatan semaya tu wajib. Gapo? Rokok wajib, sujud wajib. Semaya sunat, rokok wajib kena rokok. Bukan kata permaya sunat saya rokok kau sujud lalu. Tak boleh. Kenapa? Kakah dia tu. Apa dah? Juga. Maka surah kita nak baca hati. Kenapa? Diri baca surah wajib ke sunat? Diri baca surah qul ya ayyuhal kafirun wajib ke sunat? Sunat. Diri baca Fatihah wajib ke sunat? Dia wajib rukun qauli. Hak sunat tak ada gapo. Baca hati pada ada gapo. Sebab kita sujud subhana rabbil ala. Baca hati tak ada apa. Mulut dia adik tapi subhanallah. Cuma ke tak dapat ti pahala. Dia tak dapat pahala tu. Pahala kata ni besar juga. Pahala kata suku, pahala hati suku. Cuma ke hati ni dia sibuk dengan benda lain. Hati dia sibuk dengan benda lain. Masa kita semaya, hati kita kena sibuk dalam keadaan aku duduk semaya. We ingat kelakuan semaya. Kita semaya, masa kita semaya, hati kita witrikat kata kita sebab ingat rakaat. Aku dah rakaat yang pertama, aku dah rakaat yang kedua, aku dah rakaat yang tiga, aku dah rakaat yang hati tu dak bila rakaat. Apa itu dah semaya tak tahu apa rakaat, aku tak tahu muka duk ayat tu. Weda semaya giduk ko belin
nak kabur tu kurang kaat yang berapa dah ni ke we. Tu imam peralik makmum pun tak tahu pergi ke mana. Lepas tu lelaki kata no, "Ya mula weh." Suk situ. Engko pening loyo gi habis. Dah apa? Habis tu masa sembahyang mulut baca, lepas tu hati sunat ingat. Apa? Ingat perbuatan saya. Setagi sujud, setagi rakaat. Lah ni kuda rakaat yang kedua ni, lah ni kuda rakaat yang tiga ni. Bila ingat tes semua ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت من الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على